Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Aku nak mengajak korang menonton kenyataan peguam Tuan Rafiq dan Bro Firdaus Wong berkenaan kes Rocky. Kejadian yang melibatkan anjing yang dikenali seluruh Malaysia sekarang ini sebagai Rocky. Semasa tangkapan Rocky dilakukan, pegawai Majlis Bandaraya di Raja Kelang turut berada bersama di lokasi. Wanita yang kemudiannya mendakwa sebagai pemilik Rocky belum berada di lokasi ketika Rocky mula-mula ditangkap dan tiba hanya selepas peralatan loop dipasang pada Rocky. Berdasarkan apa yang Syah lihat sendiri, wanita tersebut memeluk dan duduk di atas badan Rocky dalam usaha wanita itu untuk menghalang Rocky daripada dibawa pergi. Dalam keadaan itu berlaku tindakan tarik-menarik ketika peralatan loop masih berada pada bahagian leher Rocky. Keadaan menjadi tegang dan kelang kabut diri atau tag pada badan Rocky tersebut. Pada ketika itu, anjing kelihatan sebagai anjing jalanan yang merayau tanpa pemilik. Wanita itu kemudiannya diminta memberikan kerjasama serta maklumat pemilikan dan lesen Rocky. Setakat yang disaksikan oleh Syah sendiri pada malam itu, tiada lesen dikemukakan. Setakat pada malam itu juga kita boleh sahkan bahawa sehingga sekarang kita belum terima apa-apa pemakluman yang sah yang muktamad tentang siasatan tanpa berfikir panjang terus melabelkan Syah sebagai seorang pembunuh anjing. Saya ulang lagi sekarang, ramai daripada kita, especially on social media, terus melabel Syah sebagai pembunuh anjing tanpa sebenarnya berada di situ, tanpa sebenarnya melihat keseluruhan insiden dan hanya berdasarkan kepada beberapa klip video yang viral. Hukuman melalui media sosial pembunuhan jenayah yang serius. Sesuatu penerbitan boleh menjadi fitnah apabila ia merujuk kepada seseorang, diterbitkan kemudiannya pada pihak ketiga dan juga merendahkan reputasi seseorang pada pandangan masyarakat yang waras. Liability ataupun salah laku tersebut bukan sahaja hanya terhad kepada penerbit asal atau orang yang mula-mula mengeluarkan penulisan, kenyataan, video, recording, siaran, tetapi ianya boleh juga dikenakan ke atas yang menerbitkan semula, yang berfungsi, ataupun tangan-tangan yang gatal ingin menambah perisa kepada ulasan tersebut. Mereka pun boleh berhadapan liability berdasarkan kandungan dan konteks penerbitan tersebut, sama ada undang-undang jenayah maupun undang-undang sipil. Bahawa isu ini dia bukan isu perkauman ataupun isu agama. Dia hanyalah isu seorang sukarelawan yang telah menjalankan tugas yang telah diamanahkan kepada dia dan tidak berlaku banyak pemahaman terhadap dia. Okey, dia tak ada isu perkauman. Jikalau ini adalah isu perkauman, ini juga saya kongsikan dan bawa, sebab baru pagi semalam saya terima daripada seorang wanita yang bukan Muslim yang memaklumkan kepada saya, meminta saya untuk meneruskan kesedaran terhadap anjing-anjing liar ini kerana ahli keluarganya termasuk anjing peliharaannya telah diserang sehingga anjing peliharaannya kritikal oleh anjing liar di sebuah kawasan Kelantan. Okey, kita semua sudah mendengar penjelasan daripada Tuan Rafiq dan Bro Firdaus. Korang ingat tak? Pada 5 Ogos tempoh hari ada Perhimpunan Justice for Rocky di Majlis Bandaraya di Raja Kelang. Dan aku ada membuat ulasan berkenaan seorang perempuan Melayu yang menuduh orang Melayu tak ada otak. Siap, dia kata lagi buat malu je. Ada Al-Quran dan ajaran Tuhan tapi tak fikir secara logik. I'm Melayu, I'm a Muslim. I'm a proud Muslim, I'm not a proud Malay at the moment. It's so sad to see bangsa I sendiri tak menggunakan kepala otak. Kepala otak you mana? Buat malu aja, ada Al-Quran, ada ajaran Tuhan, tapi tak fikir secara logik. Okay? Sebab kita kena sama-sama menjaga. Dan pasal kes
tangkap anjing liar. Malu lagi ke? Lagi nak social media nak gaduh-gaduh. Simple. Where is the proof budak tu kena gigit? I'm still asking myself. Hello. You letak gambar hospital. Gambar balik bila luka jahit. Where is the proof? Come on lah, okay? Jangan jadikan negara kita negara bodoh. Terus terang aku katakan, yang aku juga adalah bangsa Melayu dan beragama Islam. Aku betul-betul rasa tersinggung dan marah dengan ayat yang telah dilemparkan wanita ini. Dan aku rasa seluruh orang Melayu dan Islam juga merasai perkara yang sama macam yang aku rasa. Aku tidak mengenali siapa wanita Melayu ini, tetapi aku ingin menegaskan untuk beliau memohon ampun dan maaf kepada seluruh orang Melayu dan Islam di Malaysia ini secara terbuka di media sosial ini. Lain kali, sebelum berkata-kata itu, berfikir terlebih dahulu. Bangsa lain tak akan berani mahu menghina bangsa Melayu ini jika orang Melayu sendiri tidak memulakannya. Jenis orang Melayu begini yang tidak berguna ni, bodoh.